Biar benar. Dengar cerita Sammy Cheng turun 3 kilogram seminggu dan Sandra Nga hilang 22 kilogram hanya dengan sup tomato ini, jangan ikut membuta tuli. Jika anda hanya mengamalkan ini, yang hilang itu bukan lemak tetapi harta paling berharga badan anda, iaitu otot. Prinsipnya mudah. Sup sayur kosong ini kalorinya terlalu rendah dan sangat kurang protein. Mengamalkannya ibarat memaksa badan anda masuk ke mod kebuluran. Untuk terus hidup, badan akan mula memakan otot anda terlebih dahulu, bukannya lemak. Kesannya, kadar metabolisme anda akan hancur dan berat badan akan naik mendadak semula sebaik sahaja anda mula makan seperti biasa. Mahukan berat badan yang kekal ideal? Pakar diet mengesyorkan sup miso sayur tofu ini. Tofu membekalkan protein untuk mengunci jisim otot anda, manakala kandungan iodin dalam rumpai laut akan mengaktifkan kelenjar tiroid. Inilah enjin pembakar lemak yang sebenar. Cara penyediaannya sangat mudah. 2 sudu paste miso, separuh kotak tofu, potong dadu, segenggam rumpai laut, wakame dan sayur-sayuran kegemaran anda. Rebus selama 5 minit dan siap. Ia rendah kalori, mengenyangkan dan membantu melawan keradangan. Jangan siksa perut anda lagi. Makan dengan bijak, barulah badan nampak cantik dan bertenaga. Cubalah malam ini. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.